يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام. Awal, apa yang awak dapat rasai pengalaman sesudah mengamalkan perkara-perkara yang diceritakan hadis yang ke-26 tu? Saya rasa lebih seronok di sekolah. Apabila saya senyum pada kawan, mereka balas senyuman saya. Apabila saya tolong guru angkat buku, saya berasa seronok kerana saya tahu itu pun termasuk sedekah. Okay, sekarang saya nak tanya dekat Fitri pula. Apakah perubahan yang awak dapat lihat di sekolah kita bila kita menerapkan amalan yang terkandung dalam hadis ke-26 ini? Sekolah kita jadi lebih ceria dan tenang. Kami kurang bergaduh sebab
semua ingat sedekah boleh dibuat dengan akhlak yang baik. Bye-bye semua. Kullu sulama sodaqah, kan? Kullu sulama, maksudnya setiap tulang belulang dan sendi itu adalah sedekah. Tadi adalah kunan dan sebagainya. Saya ambil satu perumpamaan tadi, diulang balik. Katakanlah handphone saya ini adalah sampah, kan? Sampah, nampak di bawah, ya. Yang dikatakan tulang belulang dan sendi itu, bila nampak mata bergerak, nampak sampah, mata bergerak. Kemudian automatik mata memberi isyarat kepada otak. Otak kata sampah, kena ambil ni. Jadi sendi bergerak. Dia tunduk, tulang bergerak. Tulang tu menunduk. Tangan bergerak, tulang tangan bergerak. Dia mengambil. Bermaksud kesemua tulang dalam badan kita ni, termasuk sendi-sendi, bergerak nak mengambil sampah. Jadi itu yang dikatakan kullu sulama sodaqah. Setiap tulang belulang kita ni yang bergerak, sendi itu bergerak, semua dapat pahala sedekah. Bukan setakat ambil, tapi semua satu badan ni dapat pahala sedekah. Tulang tangan, sendi mata, otot perut, semua bergerak sebab dia bergerak nak mengambil sampah. Itu yang dikatakan hadis tadi kullu sulama sodaqah. Satu soalan saya, cukup mas, ada berapakah jumlah tulang belulang kita dalam badan? Jajasan kan? Ada berapa? Okey, saya dapat ilmu ni daripada seorang Syekh Al-Azhar. Kebetulan dia buat perkongsian tentang hadis sedekah. Dia kata setiap tulang-tulang kita ini jumlahnya sebanyak 360 tulang belulang dalam badan manusia. 360. Bayangkan satu sampah kita nak mengambil, 300 tulang belulang ini bergerak mengambil sampah. Kesemua tulang tadi itu dapat pahala. Subhanallah. InsyaAllah. Tanya anak diberi lebih. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan membacakan hadis yang ke-26. Kullu sulama minan nasi alaih sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibat sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salah sadaqah. Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Maksudnya, setiap sendi tubuh manusia wajib mengeluarkan sedekah. Setiap hari tatkala matahari terbit, kamu mendamaikan dua orang yang bertengkar adalah sedekah. Kamu menolong seseorang berkenaan dengan kenderaannya dan membantunya untuk naik masuk ke dalam kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya juga adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika kamu berjalan menunaikan solat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan di atas jalan raya juga adalah sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Sekarang, mari kita saksikan lakonan penghayatan hadis tersebut. Penghayatan yang pertama, mendamaikan dua orang yang bertengkar adalah sedekah. Penghayatan yang kedua, menolong seseorang berkenaan dengan kenderaannya dan membantunya untuk naik masuk ke dalam kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya juga adalah sedekah. Penghayatan yang ketiga, kata-kata yang baik juga adalah sedekah. Wah, bagusnya awak ni. Sikap macam ni yang kita perlu amalkan. Sekarang, jom kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penghayatan yang keempat,
langkah ketika kamu berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Penghayatan yang terakhir, menghilangkan gangguan di atas jalan raya juga adalah sedekah. Antara tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh Islam ialah menyatukan hati kaum muslimin, tertegaknya kebenaran antara mereka, kukuhnya barisan mereka dan meraih kemenangan terhadap musuh. Matlamat ini tidak akan tercapai kecuali dengan kerjasama dan amalan tolong-menolong. Dorongan untuk tercapainya kerjasama tersebut ialah melalui ucapan dan perbuatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام Awal, apa yang awak dapat rasai pengalaman sesudah mengamalkan perkara-perkara yang diceritakan hadis yang ke-26 tu? Saya rasa lebih seronok di sekolah. Apabila saya senyum pada kawan, mereka balas senyuman saya. Apabila saya tolong guru angkat buku, saya berasa seronok kerana saya tahu itu pun termasuk sedekah. Okay, sekarang saya nak tanya dekat Fitri pula. Apakah perubahan yang awak dapat lihat di sekolah kita bila kita menerapkan amalan yang terkandung dalam hadis ke-26 ini? Sekolah kita jadi lebih ceria dan tenang. Kami kurang bergaduh sebab semua ingat sedekah boleh dibuat dengan akhlak yang baik. Okay, bye-bye semua.